pemandu lori untuk membuang air kecil akhirnya terbantut apabila terkejut dengan penemuan satu rangka manusia dengan tengkorak hancur di semak tapak lama sebuah stesen minyak Batu 20 Rawang malam tadi. Kejadian disedari oleh orang awam kira-kira jam 7 malam tadi. Panik dengan penemuan itu terus menghubungi pihak polis. Pemeriksaan awal mendapati rangka yang ditemui 50 meter dalam kawasan semak ini lengkap dengan seluar sukan berwarna biru gelap dan dalam keadaan terbaring, manakala tengkorak mangsa terpisah dari badan dan pecah. Berdasarkan keadaan tulang rangka yang mengalami proses pereputan, mangsa mati lebih dari sebulan yang lalu. Tiada pengenalan diri ditemui menurut Ketua Polis Daerah Gombak, ACP Abdul Rahim. Polis percaya kemungkinan mangsa adalah salah seorang dari penagih dadah. Peliputan kawasan terbabit dikatakan dijadikan sarang Mat Gian. Namun, siasatan turut menjurus kepada mengesan orang hilang. Rangka terbabit dibawa ke Hospital Kuala Lumpur HKL bagi ujian postmortem.